Bos review bos boleh bos review kita punya surau bos. Ramai juga tanya surau kita ada apa? Oh, surau. Okey, boleh. Surau kita ada endorsement daripada Jabatan Agama untuk menentukan kiblat. Itu yang nombor satu. Nombor dua, jom tunjukkan. Ni surau lelaki. Jom masuk surau lelaki. Sini. Surau lelaki kita ada ruang yang selesa, insya-Allah. Lepas tu kita ada tempat untuk ambil wuduk. Kan? Kita juga ada sejadah. Ni sejadah, banyak sejadah. Kita ada beberapa. Dan sejadah kita ni kita akan basuh secara berjadual. Supayanya, jagalah surau kita kenalah bersih. Betul tak? Nama pun surau kan? So, ni surau perempuan. Sama juga. Kita ada tempat ambil wuduk kat sini. Lepas tu surau perempuan masuk dekat sini. Ruang yang selesa. Cukup untuk 3 ke 4 orang macam tu. Dan kita juga menyediakan sejadah dan telekung. Nampak tak telekung ni? Dia gelap. Telekung kita semua kali hitam. Kawasan kiblat ni, kalau kau tengok kat sini, kawasan kiblat ni dia macam sengit sikit. Itu dah ditentukan oleh Jabatan Agama Islam. Kiblat memang kita dah endorse. Alhamdulillah. Nanti korang boleh tengok dekat sini. Nampak ada Jabatan Islam, okey? Jadi tempat ibadah dekat Kedai Hatta memang kita sediakan. So kalau korang nak datang sini, kau tak perlu risau. Okey, tempat kita selesa. Jadi apa lagi? Nak kan? Kalau kau rindu mak ayah kau, kena Kedai Hatta, okey? Follow kami untuk video seterusnya. Ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.